Hai semua, jom kita mulakan ulang kaji pantas sejarah untuk bab 2. Dalam sesi ni, kita akan fokus terus kepada subtopik 2.1 hingga 2.4, khas untuk bantu anda faham betul-betul dan skor dalam peperiksaan nanti. Okey, ini dia roadmap kita. Mula-mula, kita akan pecahkan maksud nasionalisme tu sendiri. Lepas tu, kita tengok macam mana ia bermula di Barat. Kemudian kita travel pula ke Asia. Dan akhir sekali, kita zoom in ke rantau kita sendiri, Asia Tenggara. Baik, kita mulakan dengan yang paling asas. Apa sebenarnya yang kita maksudkan bila sebut perkataan nasionalisme? Jom kita fahamkan betul-betul. Ringkasnya, nasionalisme ni adalah satu perasaan cinta yang sangat mendalam pada negara kita. Semangat inilah yang jadi pendorong untuk orang ramai bangkit menentang penjajah dan pertahankan bangsa. Ia lebih dari sekadar sayang, ia adalah satu perjuangan. Menurut sejarawan Hans Kuhn, nasionalisme ni menuntut satu benda yang penting, kesetiaan mutlak kita hanya untuk negara dan bangsa, tiada yang lain. Kalau dari pandangan tokoh kita pula, Dato' Onn Jaafar, beliau nampak nasionalisme ni sebagai satu cara, satu matlamat untuk kita bina sebuah bangsa yang betul-betul kuat, yang boleh berdikari dan tak perlu bergantung pada orang lain. Profesor William R. Roth pula ada pandangan yang menarik. Katanya, nasionalisme Melayu ni muncul sebab ada rasa bimbang. Ia satu tindak balas untuk pertahankan jati diri, budaya dan cara hidup kita daripada ancaman pengaruh Barat. Okey, kita dah faham apa itu nasionalisme. Sekarang, persoalannya, dari mana idea hebat ni datang? Jom kita lihat bagaimana ia mula-mula meletus di Barat. Ada 3 peristiwa besar yang mengubah dunia dan mencetuskan nasionalisme moden. Cuba perhatikan tarikhnya. Nampak tak? Satu revolusi seolah-olah menyalakan api untuk revolusi yang seterusnya. Di England, apa yang berlaku agak unik. Revolusi keagungan ni bukan nak jatuhkan raja, tapi nak hadkan kuasa raja. Matlamatnya adalah untuk pastikan parlimen dan rakyat biasa ada hak mereka sendiri. Revolusi Amerika pula lain ceritanya. Ini adalah perjuangan secara terang-terangan menentang penjajah, iaitu British. Semuanya bermula sebab rakyat tak puas hati dengan macam-macam akta cukai yang dikenakan tanpa suara mereka didengari. Dan inilah dia slogan mereka. Tiada cukai tanpa perwakilan. Ringkas tapi sangat padu kan? Ia merangkum segala-galanya. Kalau kami tak ada wakil dalam parlimen kamu, jangan harap kami nak bayar cukai. Kalau di Perancis, mereka bawa idea ni ke tahap yang lebih ekstrim. Bukan setakat nak hadkan kuasa raja, tapi mereka nak hapuskan sistem beraja tu sepenuhnya. Perjuangan mereka adalah untuk kebebasan, persamaan dan persaudaraan yang akhirnya melahirkan sebuah republik. Idea-idea dari Barat ni kemudiannya tersebar ke Asia. Tapi, di sini, ia dapat satu tujuan baru. Idea nasionalisme ni dijadikan senjata untuk melawan kuasa Barat itu sendiri. Macam satu pusingan kan? Nah, seperti yang kita boleh nampak dekat sini, nasionalisme di Asia ni ada macam-macam rupa. Di India, tujuannya tentang British. Di China, tentang peradaban. Di Empire Uthmaniyah, tentang agama. Di Jepun, tentang kemajuan. Walaupun matlamat akhirnya sama, iaitu kebebasan, tapi cara dan fokusnya berbeza-beza. Di India, Mahatma Gandhi perkenalkan satu konsep perjuangan yang sangat istimewa, namanya Satyagraha. Maksudnya, berpegang teguh pada kebenaran. Cara perjuangannya, melawan, tapi tanpa sebarang keganasan. Ini poin yang sangat-sangat penting untuk anda ingat. Kalau di China pula, perjuangan mereka ada 2 musuh. 1, dinasti pemerintah mereka sendiri yang dah lemah. 2, kuasa-kuasa Barat yang asyik campur tangan. Dr. Sun Yat-sen datang dengan ideologinya 3 prinsip rakyat untuk selesaikan kedua-dua masalah ni. Jepun, ini cerita lain. Strategi mereka sangat bijak. Mereka tiru model Barat bukan setakat untuk halau penjajah, tapi untuk jadi kuat macam penjajah tu sendiri. Akhirnya, mereka sendiri jadi kuasa imperialis baru di Asia. Okey, sekarang mari kita bergerak lebih dekat dengan rumah kita. Macam mana pula rupa nasionalisme di Asia Tenggara? Di Filipina, perjuangan mereka melalui 2 fasa. Mula-mula, ia bersifat aman, melalui penulisan dan propaganda. Tapi bila cara tu tak jalan, ia beralih menjadi lebih radikal dengan revolusi bersenjata.
Di Burma atau Myanmar sekarang, nasionalisme mereka sangat berkait rapat dengan agama dan budaya. Mereka bangkit bila British cuba campur tangan dalam tradisi mereka. Contoh paling terkenal, isu kasut, di mana British tak hormat tempat ibadat mereka. Perjuangan di Vietnam pula agak rumit. Ada dua kumpulan utama yang menentang Perancis, tapi dengan ideologi yang berbeza. Satu kumpulan nasionalis, satu lagi komunis. Walaupun cara fikir berbeza, matlamat mereka tetap sama, merdeka. Ini adalah satu detik yang sangat bersejarah di Indonesia. Bayangkan, pemuda dari beratus-ratus pulau yang berbeza bahasa dan budaya berikrar bersama, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Sumpah inilah yang menjadi asas kepada negara Indonesia moden. Dan sekarang, kes yang paling unik di rantau kita, Thailand. Kenapa unik? Sebab Thailand tak pernah dijajah. Jadi, nasionalisme mereka bukan tentang menghalau penjajah, tapi tentang mempertahankan kedaulatan negara melalui pemodenan dan diplomasi yang bijak. Hai semua, selamat kembali. Jom kita sambung sesi ulang kaji sejarah tingkatan 4 kita dengan bahagian kedua, bab 2, iaitu kebangkitan nasionalisme. Untuk bahagian ni, ada 4 perkara penting yang kita akan tengok. Kita mulakan dengan kesedaran awal, lepas tu kita bongkar apa faktor-faktor yang buat semangat ni makin membara. Seterusnya, kita akan lihat macam mana perjuangan ni berkembang dan akhir sekali, apakah hasil atau kesan daripada semua ni. Okey, jom kita masuk subtopik pertama kita, 2.5, kesedaran awal nasionalisme. Pernah tak anda terfikir dari mana sebenarnya datangnya semangat nak tentang penjajah ni? Sebenarnya penentangan terhadap kuasa luar ni bukanlah benda baru tau. Ia dah ada lama, dah berakar umbi dalam sejarah kita. Kalau kita tengok garis masa ni, kita boleh nampak perjuangan ni dah bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi bila Sultan Mahmud Shah cuba tawan balik Melaka. Lepas tu, kita lompat sikit ke abad ke-18, Sultan Abdullah di Kedah pula berjuang nak dapatkan balik Pulau Pinang. Masuk je abad ke-19 dan 20, yang ni kita biasa dengar kan? Muncul pahlawan-pahlawan tempatan macam Penghulu Dor Said, Tok Janggut dan Rentap. Dan akhirnya, pada awal abad ke-20, perjuangan ni dia berevolusi. Daripada perjuangan senjata, ia bertukar kepada perjuangan idea melalui gerakan islah. Nampak tak perubahannya tu? Okey, dah ada bibit-bibit semangat tu kan? Sekarang, apa pula yang jadi macam minyak yang semarakkan lagi api nasionalisme ni pada abad ke-20? Jom kita tengok dalam subtopik 2.6. Ada 6 faktor utama dan semua ni saling berkait. Pertama, peranan agama, terutamanya dari gerakan islah di Mesir. Kedua, penulisan kreatif, novel, sajak, semua ni jadi luahan rasa tentang keperitan hidup dijajah. Ketiga, media cetak. Ini penting gila. Akhbar macam Al-Imam jadi platform sebar idea baru. Keempat, sistem pendidikan. Sekolah macam SITC dan MCKK dah lahirkan ramai cedik pandai. Dari sinilah munculnya faktor kelima, kemunculan golongan intelektual. Mereka lah yang jadi kepala gerakan ni. Dan last sekali, jangan lupa, pengaruh dari luar. Bila Jepun boleh kalahkan Rusia, ia macam bagi satu suntikan semangat. Orang Asia pun boleh lawan kuasa Barat. Dan inilah dia, contoh ayat-ayat power dari media cetak masa tu. Cuba bayangkan anda baca ni dalam surat khabar. Fajar telah tersinsing, bangunlah wahai bangsaku. Meremang bulu roma kan? Inilah cara mereka bakar semangat orang ramai. Sangat-sangat berkesan. Okey, so, api dah ada, minyak pun dah dituang. Sekarang, macam mana api ni merebak? Macam mana semangat kebangsaan ni mula dizahirkan dalam tindakan? Jom kita masuk subtopik 2.7. Perjuangan dorang ni ada 3 medan atau gelanggang utama. Satu, melalui minda dan idea, iaitu perjuangan intelektual. 2, melalui mata pena, guna surat khabar, majalah, novel untuk buka mata masyarakat. Dan 3, secara berkumpulan dan lebih tersusun, iaitu melalui penubuhan persatuan. Jom kita bedah sikit peranan setiap grup intelektual ni sebab cara dorang lain-lain tau. First, intelektual agama melalui madrasah bawa idea kaum muda untuk majukan bangsa berlandaskan Islam. Lepas tu kita ada geng intelektual Inggeris dari MCKK. Dorang ni pula bijak guna jawatan dalam kerajaan British untuk tuntut hak orang Melayu dari dalam sistem. Dan yang terakhir, intelektual Melayu terutamanya dari SITC. Mereka ni lah frontliner yang jadi cikgu, jadi penulis dan terus sampaikan semangat kebangsaan kepada rakyat.
Sekarang kita tengok persatuan-persatuan Melayu pula. Ada 3 yang utama dan pendekatan dorang ni berbeza-beza. Ada yang sederhana macam KMS. Dorang ni bekerjasama dengan British. Lepas tu ada PASPAM yang ni lebih kepada nak satukan orang Melayu dan bincang isu-isu bangsa. Dan kemudian ada yang paling radikal iaitu KMM yang ni memang anti-British habis dan ada impian besar nak wujudkan Melayu Raya. Dan perjuangan ni bukan untuk orang Melayu je tau. Komuniti lain pun ada persatuan mereka sendiri. Macam masyarakat Cina, mereka ada SGBA untuk perjuangkan pendidikan dan jawatan dalam kerajaan. Masyarakat India pula ada CSIAM untuk lindungi kebajikan dan kepentingan politik mereka. Masyarakat Sikh pun tak ketinggalan guna Gurdwara sebagai pusat aktiviti. Jadi nampak tak? Masing-masing ada cara tersendiri untuk jaga kepentingan komuniti mereka. Okey, kita dah sampai ke subtopik terakhir. Kita dah tengok perjuangan dorang. So, apa hasilnya? Apa impak semua ni sebelum Perang Dunia Kedua meletus? Jom kita tengok. Ini dia ringkasan kesannya. Dari segi politik, apa yang dorang dapat? Well, desakan mereka berjaya buatkan British tambah bilangan pegawai Melayu dalam perkhidmatan awam. Dari segi ekonomi pula, semangat berniaga dalam kalangan orang Melayu mula naik. Dan yang paling best, dari segi sosial, kesedaran pasal pentingnya pendidikan makin meluas. Dan kaum wanita pun dah mula ke depan, menyuarakan pendapat melalui majalah macam Bulan Melayu. Nak tengok bukti kejayaan politik dorang? Ni dia. Tengok nombor ni, 20. Daripada cuma 7 orang je pada tahun 1930, bilangan pegawai Melayu dalam Perkhidmatan Awam Melaya atau MCS naik jadi 20 orang pada tahun 1937. Mungkin nampak sikit, tapi untuk zaman tu, ini satu kemenangan besar. Dari segi sosial pula, kuncinya adalah pendidikan. Bila makin ramai orang tuntut peluang belajar dan bila ada tokoh-tokoh hebat macam Ibu Zain yang jadi perintis untuk guru wanita, bukan je ilmu tersebar, tapi martabat wanita dan masyarakat secara keseluruhannya pun terangkat. Okey, sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda fikirkan. Dulu, senjata para nasionalis ni ialah penulisan dan persatuan. Zaman kita sekarang, zaman digital, apa senjata kita? Macam mana cara kita nak tunjukkan semangat cinta akan negara kita hari ini? Cuba fikirkan. Okey, itu saja untuk perkongsian kali ini. Semoga ia membantu ulang kaji anda semua ya. Jumpa lagi!